Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Terlebih dahulu, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Nur Idina Dania binti Abdul Hakim, berumur 11 tahun dan kini belajar di Sekolah Kebangsaan Seri Siakap, Kuala Kurau, Perak. ABA 3012 merupakan kod sekolah saya. Saya merupakan seorang pengawal sekolah yang berdedikasi dan sentiasa menjalankan tugas dan tanggungjawab yang diamanahkan kepada saya dengan sebaik mungkin. Selain itu, saya juga aktif sebagai wartawan cilik bagi TVPSS di sekolah ini dan meminati buku-buku yang berunsurkan pengetahuan dan sejarah. Penonton yang dihormati, setiap daripada kita pasti mempunyai impian dan cita-cita, kan? Ya, saya pasti. Kita semua mempunyai impian. Begitu juga dengan saya. Impian saya ingin menjadi seorang pendidik. Impian kami hasil tulisan Halis Azahan Muhammad Hanafiah merupakan sebuah buku daripada kumpulan cerpen kanak-kanak yang telah saya baca. Buku ini diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka dengan harga RM20 senaskah dan mengandungi 176 halaman dengan 12 sisipan kandungan. Hari ini saya berasa amat teruja untuk berkongsi kepada anda semua mengenai kisah yang terdapat di dalam buku ini. Buku ini menceritakan tentang kisah dan impian yang ingin dicapai. Terdapat pelbagai impian yang ingin dicapai oleh watak-watak yang berbeza di dalam buku ini yang memberi pengajaran berguna kepada kita semua. Penonton yang dihormati, mari bersama saya menyingkap beberapa impian dalam buku ini. Bermula dengan kisah seorang anak peneroka Farda yang menjadi anak jutawan tetapi tidak dimewahkan sebagai seorang anak yang memiliki segala-galanya. Pakcik Harun, ayah kepada Sani, seorang peneroka Farda, merupakan jutawan senyap yang mempunyai impian untuk memastikan anaknya berjaya dalam pelajaran. Namun, hidup dalam keadaan sederhana dan tidak memanjakan anak-anaknya. Beliau telah melaburkan wang yang diperoleh dalam amanah saham untuk masa hadapan anaknya dan memastikan impian untuk melihat anaknya melanjutkan pelajaran ke Menara Ganding tercapai. Seterusnya, kita menyusuri kisah seorang murid yang dipinggirkan oleh rakan-rakannya di sekolah kerana menghidap penyakit HIV tanpa sengaja dan impian seorang sahabat baharu yang ingin mengubah sentimen rakan-rakannya terhadap penyakit tersebut. Beliau berjaya mengubah persepsi tersebut dan akhirnya murid tersebut gembira kerana impiannya untuk belajar bersama rakan sekelasnya tercapai. Sahabat sekalian, hubungan adik-beradik umpama air yang dicincang tidak akan putus. Walau apa keadaannya, tetap darah daging sendiri. Kisah ini membawa kita kepada kasihnya seorang abang yang mempunyai seorang adik yang buta. Impiannya ingin melihat adiknya yang buta mendapat pendidikan yang selayaknya dan akhirnya tercapai dengan mendaftarkan adiknya ke sekolah berkeperluan khas. Menyingkap kisah seterusnya ialah impian seorang murid yang menghadapi masalah pendengaran, ingin menghadiri temu duga dan seorang sahabat yang bersahabat tanpa mengira kekurangan, berjaya membantu dalam menjadi jurubahasa semasa temu duga dan akhirnya kedua-dua mereka berjaya mendapat tajaan ke luar negara. Menyusuri kisah seterusnya, seorang ibu tunggal dalam membesarkan anak-anak bukanlah tugas yang mudah. Impiannya untuk melihat anak-anaknya berjaya dalam pelajaran membuatkan beliau tekad bekerja membanting tulang bagi memastikan anaknya dapat bersekolah walaupun beliau terpaksa bersusah payah. Kisah ini membuktikan bahawa kasih ibu membawa ke syurga. Penonton sekalian, daripada ringkasan buku ini, kita dapat simpulkan bahawa setiap orang mempunyai impian
dan setiap impian perlu dimulakan dengan usaha yang gigih agar impian itu menjadi satu kenyataan. Penceritaan dalam buku ini telah diolah dengan gaya penulisan yang kreatif agar mudah difahami oleh pembaca sekolah rendah. Gaya penceritaannya dapat memberi kesan dan impak yang positif kepada pembaca. Mesej yang disampaikan pula syarat dengan unsur pengajaran, kasih sayang, persahabatan, keikhlasan dan rasa tanggungjawab. Melalui pembacaan buku ini diharap dapat memberi pengajaran, semangat dan inspirasi untuk kita menjadi orang yang mempunyai impian dan dengan usaha dan keyakinan yang tinggi mampu menjadikan impian itu satu kenyataan. Sekian, terima kasih.